Jangan ingat nak beli emas hari ni, nak jual hari ni. Macam mana tuan-puan boleh untung dengan menabung emas? Salah satu tips nak dapat keuntungan melalui emas, kita kena lihat perbandingan apabila kita nak menjual emas ini. Ingat tuan-puan, beli emas tak sama dengan menjual emas. Tuan-puan boleh saja beli emas di mana-mana syarikat emas, tapi tuan-puan akan ada cabaran yang akan datang apabila nak menjual emas. Sebab masing-masing syarikat emas akan mengambil harga emas yang berbeza. Semua kedai emas tak sama harganya kalau kita nak jual balik emas ni. Tuan-tuan kena ambil kira berapakah harga semasa dan berapakah harga belian balik kalau tuan-tuan nak jual emas ni kepada syarikat emas. Di hadapan saya ni adalah 2 gold bar 10 gram. Harga asal 6,300, nak jual balik dapat 5,700. Beza nisbah antara harga jual dengan harga beli adalah sekitar 9%. Maka 9% itulah spread ataupun bahasa Melayu susut nilai. Tapi saya lebih suka pegang dengan term selisih harga. Untuk tuan-puan nak tahu bagaimana dapat keuntungan, kenaikan emas mestilah melebihi spread emas. Walaupun emas di tangan saya ini sekitar RM6,000, jika harga emas 10 gram ini naik sekitar RM7,000, maka tuan-puan kena kira daripada RM7,000 tolak spread emas 9%, maka tuan-puan akan dapat RM6,300. RM6,300 adalah harga sekarang tuan-puan beli, bermaksud tuan-puan belum lagi dapat keuntungan. Nak tak nak, tuan-puan mestilah menabung emas minimum 2 tahun dan ke atas. Jika tuan-puan menabung lebih lama, peram lebih lama, maka lebih baik. Sebab emas adalah instrumen pelaburan jangka masa panjang. Jangan ingat nak beli emas hari ni, nak jual hari ni. Tuan-puan akan mengalami kerugian sebab emas ini ada nilai spread ataupun selisih harga. Untuk tuan-puan yang ada impian nak melabur dalam emas, saya cadangkan dapatkan emas 100 gram dan ke atas. Sebab item 100 gram ni mempunyai spread yang lebih kecil, iaitu sekitar 7% sahaja. Jadi tuan-puan di luar sana, melabur emas mestilah ada ilmu pelaburan yang betul. Bukan sekadar ikut kawan ataupun ikut orang saja. Pastikan tuan-puan juga melabur emas dengan syarikat yang ada nama atau kredibiliti yang bagus. Seperti syarikat emas Public Gold yang dah bertahan lebih 18 tahun di Malaysia.